Good morning everyone, good morning and welcome back to channel Ideally. Alright, pagi ni kita nak bawa sebiji kereta customer aku ni, Honda CR-Z. Ke mana? Subscribe dulu, nanti aku bagi tahu. Okey, terima kasih bagi yang dah subscribe channel aku. Alhamdulillah, aku ucapkan ribuan terima kasih. Aku dah sampai kat kedai aku ni. Baik, sekarang ni CR-Z ni aku dah marking apa yang customer request. Customer nak potong bahagian ni. Dia kata benda ni di kawasan ni tak ada. Sebab nanti lepas siap semua dia nak buat exhaust twin, sini satu, sini satu. Dan aku kena custom diffuser area sini. Sap garis, lepas tu buat wing blade bagi sama lebar dengan kanat ataupun fender arch yang dia dah custom ni. Dia ada lagi satu part yang aku pening. Bila dah potong tu aku kena fikir macam mana aku nak. Yelah, mungkin aku je yang faham. Tak apa, yang penting kita potong dulu. Nanti benda dah jadi, baru kita tengok apa yang kita boleh buat. Tapi itu tak ada masalah, itu minggu depan punya job. Part ni, GT Wing, spoiler dia ni this week punya job. This week punya job. So part spoiler GT Wing ni aku tak boleh nak rakam sepenuhnya sebab ini betul-betul privacy. Sikit-sikit lah, mungkin kejap lagi sampai dekat sana aku akan drop kereta, bincang dengan member aku kat sana. Nanti next video ambil kereta time bila dah siap sahaja. And then buat balik, datang sini balik, aku custom yang belakang ni. Okay, stay tune. Alhamdulillah kita dah sampai Kajang. Kita tengok sikit dalam dia. Porsche buat apa dia? Gila lah, macam Veilside body kit weh. Oh, ni custom diffuser sekali. Diffuser dia custom sekali. Memang berabu standard lah. Alright, kaki sini tempat. Sini ikat, sini ikat. Okay. Dia punya lebar sama dengan ni lah. Kalau dia mau sama, hanya besar. Sama sini saja. Sampai sini okey. Okay, boleh no Kalau problem. betul mau sampai sini ya. Besar? You belakang tengok Maya besar. Okay, belakang dia minta I potong tau. Potong apa? You potong lah nanti. Potong apa? Dia potong sini. Sini. So mana kata dia sebab lepas siap ni semua, I nak custom diffuser pula. Ya, you mau diffuser. Kalau ni macam nampak mango. Betul lah. You custom memang ini macam stick aja mah, ini macam stick kat potong mah. Stick potong nanti sini kasih fiber tutup. Okay. Kalau you ni macam potong macam sini apa macam potong nanti nampak sini Ya. lubang. Betul. Kalau you mau ni macam stay, ni macam potong. Okay, I follow you lah. Sebab nanti I mau custom macam itu Supra dalam buat. Porsche. Ya, you saya potong ni macam dulu. Okay. Kalau tak cukup, you baru potong atas. Okay. Nanti ni sudah potong atas, nanti sini nampak apa satu lubang besar. Betul, I pun tak berapa setuju sangat tadi. Potong sini ni macam separuh dulu. Betul. Sinilah ni. Sini dulu kan. Boleh lah. Okey ya. Okay. You tolong saya potong. Pakai ke situ. You pakai tu Satya sebelah dulu. Okay, alright. Saya pakai tu. Okay geng, aku dah bincang dengan Mr. tadi tu. Aku lupa nak tanya nama dia, nama apa. Mr. apa tahu, aku tak tahu. Sekarang ni kereta ni dah drop kat sini. At least lebih kurang 1 minggu. Jom kita naik Grab pula balik rumah. Kita tengok lagi seminggu result dia. Stay tune. Okay, hari ni kita dapat satu message daripada kita punya customizer berkenaan dengan CR-Z tu. Dan sebenarnya benda ni dah siap dalam masa 5 hari. Tapi ada sedikit pengubahsuaian kaki spoiler tu, yang di mana owner hantar gambar kat kita kaki dia straight. Tapi bila kita dah siapkan, kita bagi gambar kereta yang dah siap tu macam ni, owner tak nak. Owner kata macam besar sangat kaki. So dia lukiskan dekat kita kaki dia nak serong macam tajam ke bawah macam tu. Alright, so selang 2 hari kita dah minta customizer kita buatkan kaki baru. Alhamdulillah, customer terus proceed, dia setuju. Dan hari ni adalah harinya di mana kita nak pergi terus ambil kereta tu dan bawa ke kedai aku ni. Aku nak order Grab sekejap, aku nak pergi ambil kereta. Ciao. Tu dia. Ini dia. So ini GT Wing-nya. Yang buat hari tu bawah pun dah potong.
Bawah dah potong untuk kita custom diffuser bawah ni. So sekarang ni kita bawa balik kereta ni dulu dekat bengkel aku. Nanti kita fikir apa yang perlu dibuat, diffuser design macam mana yang kita nak kena buat time dekat sana nanti. Nah, kita dah sampai dah aku punya kedai. Tunjuk sikit, ni yang kita dah siapkan bahagian spoiler. Yang asalnya kaki dia straight, ni kita ubah sikit bagi serong macam korang nampak. Yang bawah ni aku punya customizer dah potong. Sinilah tempat yang kita nak kena custom tu. Agak sempit juga kawasan sini. Agak sempit juga Owner nak buat exhaust juga, tapi bukan buat dengan aku lah. Nantilah aku tengok ruang yang macam mana. Yang penting diffuser ni kita nak kena siapkan. Diffuser ni penting nak kena siapkan. Okay, so sekarang ni aku on the way nak bawa CRZ ni pergi buat exhaust. Tapi aku minta maaf, kali ni untuk bahagian exhaust aku tak buat video, aku tak record. Sebab aku ada job lain juga dekat kedai aku tu, busy dengan body kit lah, apa benda lah customer. Aku cuma tunjuk selepas dah siap saja. Sebab lepas siap exhaust, aku akan bawa kereta ni pergi cat pula untuk spoiler dengan diffuser belakang. Dan last kali lepas cat, baru custom splitter yang belakang tu. So itu adalah yang terakhir and dah siap projek kita. Sekarang ni kita dah sampai dekat kawan aku ni. Aku dah bertahun-tahun dah hantar cat dekat kedai dia. Jom kita jumpa Mr. T dulu kat dalam. Kita ni kita akan cat GT Wing ni yang kita dah siap custom belakang ni. Lepas tu lepas siap cat, kita nak kena custom diffuser pula. Tu Mr. T. So now kita tunggu Grab. Tunggu Grab datang. Lepas tu kita gerak pergi Sunway. Yang ni cat 2-3 hari je. Baru kita datang ambil, collect. Lepas tu kita bawa pergi Sunway, custom diffuser belakang pula. Okay, kereta dah siap. GT Wing dah siap cat. Belakang ni pun dah siap cat. Sekarang ni final step, kita bawa balik kereta ni pergi ke Sunway, bengkel aku. Custom diffuser splitter belakang ni pula. Lepas tu dah habis. Habis dah. So ini dah 90% lah projek kita siap. Minyak kering. Tak tahulah kedai cat bawa pergi mana kereta ni. Masa aku tinggal ada minyak ni. Dah lah hala ke sini, susah nak jumpa pan minyak. Depan lagi tu, lepas tol. Minta-minta sampai lah kau tengok. Aduh, risau pula aku. Dah lah hujan ni, jangan lebih habis. Okay, kita dah sampai kedai aku. Ini dia. Aku ingat belakang ni kat sini 6 ataupun 5. Kat sini mesti ada punya. Sekarang ni kita dah masuk ke fasa custom splitter belakang. So jadi planning aku untuk buat custom belakang ni macam biasa. Ini untuk papan dia flat straight bawah ni. Ni lebih kurang 5.6 inci. 5.6 inci pula. Sorry. 5.6 kaki. Sorry, agak gelap sebab cahaya kat luar dalam ni. So kamera nampak gelap sikit lah. Minta maaf lah korang jelas lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Yang penting kau nak tengok progress dia sikit demi sikit. Okay, ini aku dah ukur. Panjang dia 5.6 kaki. Untuk bawah flat ni saja. Untuk bahagian fin, yang tu nak kena buat acuan kemudian. Kita potong ni dulu. Kita try matching dengan sini tengok. Sebab aku tengah fikir nak ingat nak planning dengan owner apa design yang paling sesuai kita nak buat selepas kita dah buat ni dia punya lantai dia ni. So stay tune. Sekarang ni aku dah siap potong untuk plate flat yang aku cakap tu. Jadi sekarang ni ini dah settle. Untuk plate bawah ni settle. Untuk flat sini saja settle. Sekarang ni kita nak buat design sini. 1 2 Aku fikir lah. Sebab kalau 6 banyak sangat serabut. Kita buat 5 je. 1 2 3 dengan tengah ni 4 5. Baru nampak sopan sikit. Betul tak? Lepas tu sayap ni tepi lebihkan sikit, kita tambah winglet. Winglet ni aku nak kena tanya owner lah. Nak sampai mana? Sampai sini ke? Paras kanatnya ke? Tengoklah macam mana. Tapi aku nak buat lebar sama dengan tayar lah. Tapi tak lebar sangat lah. Setakat bibir tayar macam ni pun okey lah. Kalau sama dengan ni mati. Boleh sangkut tu. Ya. Okey juga. So untuk bahagian ni boleh kot buat winglet. Winglet nanti. Siap winglet ke 5 winglet aku payung. Aku payung untuk winglet tu. Flat plate dah naik. Okay, sekarang ni baru aku nampak. Ini kita ikat sementara je. Ni ikat sementara je. Okay, kita buat macam ni lah. Kita buat sirip ni, kita buat 5 je. 1 2 3
4, 5. Lepas tu yang selebihnya 2, 2, 7 lah. 7 total. Kalau buat sini 6, semak sangat tau. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam ngapa dah. Baik buat 5. So nampaklah ruang diffuser tu. Tapi pelit macam ni, ni aku cakap. Yang tadi 5.6 kaki. Yang kat sini aku pun lupa dah berapa dah ukuran kat sini. Tu je lah. Ni ikat sementara je. Ni acuan aku nak buat fin kat sini. Okay, sekarang ni aku dah buat fin untuk custom diffuser CRZ tu. Macam ni, korang tengok. Ni adalah contoh lah. Kalau aku letak dekat area bumper belakang kereta ni. Okay, korang pasang kan. So, bincang dengan owner nak buat 6. Kat sini nak buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agak serabut sikit. Tapi kita cuba. Sebenarnya yang flat leper yang aku tunjuk kat korang tadi, straight terus kan, sebenarnya kita kena modi sikit, kena ubah sikit. Mana kata suku sini, suku sana, tengah tu kita kena naikkan sikit. Macam mana yang nak faham kan? Nantilah korang tengoklah, korang tengok. Alhamdulillah, kita dah siap custom diffuser belakang CRZ. Memandangkan GT Wing dia begitu agresif, so kita kena custom juga diffuser belakang, kena agresif juga. Sebab dia buat fender ash white ala-ala Rocket Bunny white body Jadi ini setup kita, cuma owner kena setup balik exhaust. Tarik exhaust keluar, lepas tu fitting ke kiri sikit. Ini pun tarik keluar sikit, fitting ke kanan sikit. Sebab dia buat exhaust dulu sebelum custom diffuser. Seeloknya custom diffuser dulu baru buat exhaust. Baru dapat center, dapat inilah yang sebetulnya punya kedudukan. So ini dia diffuser, apa benda tak aku nak bagi nama, tapi tak pastilah, agresif lah. Ikut bergantung kepada GT Wing owner yang custom dengan kita. So korang tengok CC dia, gila lah, macam robot lah. Member aku cakap macam robot, aku tengok pun macam robot. Tapi tak apa, apa-apa pun memang kena lah, smart lah. Wah, terima kasih owner. Thank you percayakan Ideally Auto Accessories, kedai aku di Bandar Sunway. Siapa nak custom, siapa nak body kit, aksesori, remap, tuning, exhaust, contact nombor kat bawah. Aku buat semua. Wrapping pun aku ada buat. Okay, so subscribe channel aku, like, komen dan share. Assalamualaikum. Ciao.